Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bagi saya pinjam masa tuan-tuan dan puan-puan 5 minit saja untuk saya berkongsikan mengenai simpanan emas bersama Public Gold. Okey tuan-tuan dan puan-puan, akaun Gap Public Gold ni sebenarnya sama seperti akaun online banking yang membolehkan kita menyimpan emas serendah ringgit Malaysia RM100. Tapi terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan nak simpan 500 ke, nak simpan 1000 ke, tapi yang paling minimum adalah ringgit Malaysia RM100. Kita boleh beli emas, kita boleh jual emas dan kita boleh fizikalkan emas secara online dan 24 jam. Cuma bezanya aplikasi Public Gold dengan online banking yang dipaparkan tu dalam bentuk gram, bukannya dalam bentuk ringgit. So kalau tuan-tuan dan puan-puan simpan RM RM100 pada hari ini, tuan-tuan akan dapat 0.1701 gram. Kalau 1 gram pada hari ini pula, ringgit Malaysia RM588. Hari ini yang dimasukkan adalah pada video ini yang dirakam, iaitu pada 3 November 2025. Dalam apps ni tuan-tuan dan puan-puan dipaparkan jumlah 1 gram pada harga semasa dan harga ini akan diadip setiap 20 minit. Tuan-tuan dan puan-puan boleh beli bila-bila masa saja mengikut harga semasa di dalam akaun Gap ni. Sangat fleksibel dan juga mudah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh fizikalkan bila-bila masa saja yang tuan-tuan nak. Sebab emas yang kita simpan di dalam Public Gold ni adalah emas fizikal, bukannya emas digital. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan button withdraw untuk fizikalkan emas tu daripada akaun Gap. Paling rendah yang boleh difizikalkan adalah item 0.5 gram. Alhamdulillah, saya dan isteri dah fizikalkan almost 60 hingga 70 gram emas. Tapi emas ni bukanlah kami beli terus, kami simpan sikit-sikit. Bila dah cukup jumlah yang kami nak fizikalkan, kami akan fizikalkan. Untuk emas yang di bawah 21.25 gram, kita boleh arahkan sistem untuk post terus ke rumah kita dan post itu berinsurans. Tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu risau, sekiranya hilang, Public Gold memberi jaminan akan mengganti semula emas tersebut. Untuk item yang lebih daripada 21.25 gram, Public Gold tidak akan postkan. Kita kena buat appointment di cawangan yang terdekat hampir di seluruh Malaysia. Satu perkara yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai simpan emas ni sesuai untuk simpanan jangka masa panjang. Sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas barulah kita akan dapat manfaat daripada simpanan emas. Kalau duit yang tuan-tuan nak gunakan dalam tempoh 1 tahun ke bawah, saya tak saja untuk tuan-tuan simpan dalam bentuk emas. Ini contoh 1 dinar yang saya beli pada tahun 2022. Harga dia pada ketika itu sekitar 1,150. 2022 tu 3 tahun lepas lah. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya nak jual 1 dinar saya ni, harga dia 2,300. Lebih daripada RM1,000 kenaikan. So Alhamdulillah, saya tidak berasa rugi simpan emas ni. Untuk pendaftaran akaun bersama Public Gold ni percuma saja tuan-tuan dan puan-puan. Link nombor 1 di bawah adalah permulaan untuk tuan-tuan dan puan-puan mendaftar secara percuma. Isikan nama penuh, nombor kad pengenalan, email dan juga nombor telefon. Untuk introducer PG code dan introducer name, pastikan PG006466979 dan namanya Azniza binti Muhammad. Lepas tu tuan-tuan boleh pilih cawangan yang berdekatan dengan tuan-tuan dan puan-puan dan boleh terus proceed. Nanti saya akan ajar pula macam mana nak download app dan juga login. Untuk link yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan akan terus ke laman web rasmi kami. Tuan-tuan boleh explore segala-galanya mengenai Public Gold dan boleh mendaftar terus di sana juga. Tuan-tuan boleh klik daftar sekarang dan pilih daftar akaun 18 tahun ke atas untuk adult account. Untuk akaun junior untuk anak-anak. Saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan mendaftar sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak mendaftar untuk simpanan emas anak-anak tuan-tuan. Dan link ketiga dan seterusnya adalah media sosial rasmi kami. Tuan-tuan dan puan-puan boleh follow, share dan juga like. Semua info mengenai kewangan dan simpanan emas yang kami kongsikan. Untuk pendaftaran, kalau ada yang tak tahu, tuan-tuan boleh private message saya untuk elakkan sebarang kesilapan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi menonton video saya. Apa yang saya kongsikan ini sekadar untuk berkongsi tentang kebaikan menyimpan emas yang kalis inflasi dan nilainya semakin meningkat saban tahun. Almost purata 10% kenaikan harga emas setiap tahun bermula 25 tahun yang lepas. Lebih tinggi daripada tabung haji dan juga ASP. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, jangan malu-malu untuk bertanya saya. InsyaAllah saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan dan bimbingan saya percuma. Assalamualaikum dan salam sejahtera.